Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eva Radila binti Syahrudin daripada Kolej Komuniti Pekan. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Keberkesanan Program Peningkatan Kemahiran Digital dan Keusahawanan Terhadap Pemerkasaan Wanita Pahang. Perkembangan teknologi digital telah membuka pelbagai peluang baru dalam bidang keusahawanan, yang mana wanita komuniti setempat menghadapi kekangan kritikal yang menjejaskan keyakinan diri dan kemampuan untuk menjana pendapatan dalam ekonomi digital. Namun begitu, masih terdapat sebahagian wanita yang kurang menguasai kemahiran digital, yang mana kekangan dalam penguasaan kemahiran digital, asas dan teknologi moden bagi perniagaan. Para peserta juga, mereka juga kurang pengetahuan keusahawanan, yang mana kurang pendedahan terhadap strategi pemasaran digital dan pengurusan perniagaan yang efektif, serta rendah keyakinan diri, yang mana tahap efikasi kendiri yang rendah dalam mengendalikan platform e-dagang dan media sosial. Para wanita juga mempunyai latihan yang tidak berstruktur, yang mana kelemahan garis panduan dan latihan yang kurang sistematik pada program-program yang terdahulu. Berikut merupakan objektif bagi kajian ini. Objektif pertama adalah kemahiran digital, yang mana ia menilai keberkesanan program peningkatan kemahiran digital terhadap peserta wanita dalam menguasai platform teknologi moden. Objektif yang kedua adalah impak keusahawanan, yang mana menilai impak latihan keusahawanan terhadap tahap pengetahuan, perniagaan dan peningkatan keyakinan diri peserta. Objektif yang ketiga adalah mengenal pasti persepsi peserta terhadap keberkesanan program serta mengumpul cadangan strategik untuk penambahbaikan. Bagi sorotan literatur, kajian lepas menunjukkan bahawa kemahiran digital dalam kompetisi keusahawanan merupakan faktor penting dalam menentukan kejayaan usahawan digital. Menurut Paul dan rakan-rakan, kemahiran digital memainkan peranan penting dalam kejayaan perniagaan digital. Manakala Mustafa dan rakan-rakan pula menegaskan bahawa pendidikan TVET perlu memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran digital dan keusahawanan, manakala Camps dan rakan-rakan menjelaskan bahawa latihan keusahawanan dan pembelajaran kolaboratif mampu memperkasakan modal insan secara berkesan. Sorotan literatur ini menyokong pelaksanaan program yang dikaji. Ia merupakan gabungan kemahiran praktikal, kompetisi digital dan keyakinan diri, yang mana adalah pemangkin utama kepada pemerkasaan wanita dalam ekonomi moden. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian tindakan, yang mana seramai 70 orang peserta wanita dari sekitar negeri Pahang telah terlibat dalam kajian ini. Data ini telah dikumpulkan menggunakan teknik persempelan mudah, yang mana menggunakan soal selidik penilaian program, borang refleksi peserta serta pemerhatian berstruktur. Kajian ini telah dijalankan mengikut kitaran kajian tindakan, iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif, manakala data kualitatif dianalisis secara tematik. Untuk profil responden, analisis profil responden ini menunjukkan bahawa program ini telah berjaya menarik penyertaan daripada pelbagai lapisan masyarakat, yang mana majoriti peserta terdiri daripada wanita yang berumur 50 tahun ke atas dan golongan belia berumur 18 hingga 20 tahun. Dari segi pendidikan, kebanyakan peserta mempunyai kelayakan SPM. Manakala dari segi pekerjaan, majoriti peserta tidak bekerja dan sebahagian lagi merupakan usahawan serta bekerja sendiri. Profil ini menunjukkan program ini telah berjaya mencapai kumpulan sasaran yang berpotensi mendapat manfaat daripada pembangunan kemahiran digital dan keusahawanan.
Bagi hasil dapatan utama bagi impak program, hasil kajian ini menunjukkan bahawa program ini memberi impak yang sangat positif, yang mana purata skor min keseluruhan ialah 4.74 yang menunjukkan tahap keberkesanan yang sangat tinggi. Manakala item yang memperolehi skor tertinggi ialah keyakinan menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dengan julat skor min sebanyak 4.85. Selain itu, pengetahuan pemasaran digital meningkat dengan min 4.81, kesedaran terhadap kepentingan e-dagang mencatat skor min 4.78 dan keupayaan menghasilkan kandungan pemasaran digital dan motivasi menjadi usahawan digital masing-masing mencatat skor min 4.64. Okey, dapatan ini telah membuktikan bahawa program ini telah berjaya meningkatkan kesediaan digital peserta. Manakala daripada aspek kepuasan peserta terhadap program, keputusan juga menunjukkan pencapaian yang sangat memerasangkan, yang mana penyampaian maklumat oleh penceramah mencatat skor min tertinggi iaitu 4.9. Manakala personaliti penceramah yang masyhur dan berpengetahuan mencatat skor min 4.85. Modul latihan yang relevan dan mudah difahami memperolehi skor min 4.75, manakala minat peserta untuk menyertai program lanjutan pada masa hadapan memperolehi skor min 4.78. Walau bagaimanapun, tempoh program mencatat skor yang sedikit lebih rendah menunjukkan peserta mengharapkan tempoh latihan yang lebih panjang. Analisis refleksi peserta mengenal pasti 3 tema utama. Tema pertama ialah peningkatan motivasi keusahawanan, yang mana peserta menyatakan mereka lebih bersemangat untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan. Tema kedua ialah peningkatan keyakinan diri, yang mana peserta lebih yakin menggunakan media sosial dan platform digital sebagai medium pemasaran. Dan tema ketiga ialah peningkatan kemahiran serta pengetahuan digital, yang mana mereka memperolehi ilmu berkaitan pemasaran digital, e-dagang, kandungan pemasaran dan strategi promosi yang lebih berkesan. Secara keseluruhan, refleksi peserta menunjukkan impak positif program terhadap pembangunan diri dan potensi ekonomi mereka. Berdasarkan dapatan kajian, program ini telah berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan. Program telah meningkatkan kemahiran digital, pengetahuan keusahawanan, keyakinan diri dan motivasi peserta. Bagi penambahbaikan pada masa hadapan, beberapa cadangan telah dikemukakan, antaranya adalah perlanjutan tempoh program iaitu lebih kepada 3 hari. Tempoh sedia ada perlu dipanjangkan bagi memastikan pemahaman modul yang lebih mendalam dan asimilasi ilmu yang optimum. Yang kedua adalah penekanan aktiviti praktikal, yang mana meningkatkan sesi hands-on untuk aplikasi teknik pemasaran digital dan pengurusan e-dagang secara terus semasa latihan. Terdapat juga keperluan praktikal yang perlu ditambah baik. Antaranya adalah latihan AI lanjutan, yang mana mengintegrasikan penggunaan kecerdasan buatan dalam penghasilan kandungan kreatif dan analisis pasaran. Mentoring susulan, yang mana mewujudkan sistem bimbingan berterusan untuk menyokong peserta dalam fasa pelaksanaan perniagaan sebenar. Dan pemerkasaan digital, yang mana memastikan transformasi digital yang mampan selari dengan agenda ekonomi digital negara. Sebagai penutup, program peningkatan kemahiran digital dan keusahawanan wanita Pahang telah berjaya menjadi satu platform yang berkesan dalam memperkasakan wanita melalui pembangunan kemahiran digital dan keusahawanan. Program ini bukan sahaja meningkatkan pengetahuan dan keyakinan peserta, malah membuka ruang kepada mereka untuk menjana pendapatan melalui ekonomi digital. Dengan itu, program ini sewajarnya diteruskan dan diperluaskan lagi bagi menyokong agenda pemerkasaan wanita dan pembangunan sosioekonomi masyarakat.
Sekian, terima kasih.